Hi guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So sebelum ni kita dah pernah review phone terbaik untuk yang bawah RM1,000. Jadi hari ni kita akan teruskan untuk yang RM1,500. Sebab untuk segmen mid-range kan, memang ramai yang tengah survey. Tapi semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. So kalau korang nak cari phone sekitar RM1,500, lepas tu nak jimat duit poket, korang boleh survey lah video ini sebelum beli. Sebab saya dah tolong kecilkan range dia dan senang lah sikit korang nak compare mana yang lebih sesuai untuk korang. So kalau video ini dapat membantu korang, jangan lupa tinggalkan butang like dan komen tiang kayu untuk support channel ini. So tanpa membuang masa, inilah senarai 8 telefon terbaik bawah RM1,500 yang masih berbaloi untuk dibeli pada pertengahan tahun 2026 ni. Yang ke-8 kita akan berikan kepada Samsung Galaxy A36 5G. Sebenarnya sekarang dah ada keluaran Samsung A37, tapi A36 ni masih berbaloi lagi kalau korang tak nak invest sehingga RM2,000. Phone ni dia ada screen AMOLED 6.7 inci yang nampak terang, ada refresh rate 120Hz yang agak smooth, ada memori 256GB dan 12GB RAM, dan phone ni juga dapat 6 kali OS update dan 6 tahun security update. So kalau korang nak cari phone yang ada security system yang baik lepas tu nak update lama macam iPhone, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma yang sayangnya phone ni dia tak ada features tahan lasak yang ada pada phone lain. So kalau bini korang selalu suka campak phone, mungkin korang kena survey phone yang seterusnya. Yang ketujuh, kita akan berikan kepada Nubia Flip. Phone lipat ni biasanya dia tak sesuai untuk kegunaan kerja rider, tapi phone lipat ni memang nampak lebih advance compare dengan phone yang standard itu. Phone ni dia ada screen 6.9 inci yang agak besar, support refresh rate 120Hz yang nampak smooth, ada kamera 50MP yang nampak terang, dan phone ni juga guna chipset Snapdragon 7 Gen 1 yang cukup laju. So kalau korang tak nak invest duit sehingga RM3,000-4,000 lepas tu nak guna phone lipat, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma bateri 4300 ni memang kira agak kecil pada tahun 2026 ni. Tapi setakat nak gunakan dia untuk kerja-kerja ringan ke ataupun nak guna masa ada event, phone lipat memang nampak lebih bergaya kalau kita compare dengan phone yang jenis standard itu. Yang keenam, kita akan berikan kepada Honor 600 Lite. Telefon Honor ni adalah antara phone yang saya suka dekat segmen ni sebab bezel dia memang nampak nipis dan telefon ni pun ada tarik line yang sangat kuat. Phone ni dia ada screen brightness 6500 nits yang sangat terang, ada bateri 6500mAh yang agak tahan, ada kamera 108MP yang nampak details dan phone ni juga ada features tahan lasak dan tahan air. So kalau korang nak cari phone yang ada eye protection yang baik lepas tu nak bateri yang tahan, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma kamera dia kita tak boleh lah nak expect tinggi sangat, nak zoom jauh-jauh macam Honor 600 series. Tapi kamera dia masih kira okey lagi dan padan lah dengan harga yang ditawarkan itu. Yang kelima, kita akan berikan kepada Tecno Camon 50 Ultra 5G. Telefon mid-range Tecno ni dia ada dua jenis series. Yang Pova series tu dia lebih fokus dekat gaming dan Camon series ni dia lebih fokus dekat kamera. Phone ni dia ada screen 6.78 inci yang nampak terang, support refresh rate 144Hz yang agak smooth, ada bateri 6500mAh yang agak besar dan phone ni juga ada features tahan lasak dan tahan air. So kalau bajet korang sekitar RM1,500 lepas tu nak kamera yang cantik dan ada bateri yang tahan, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma gaming experience dia memang kurang power sikit kalau kita compare dengan phone yang jenis Pova series. Tapi setakat nak gunakan dia untuk main game sekali-sekala tu, phone ni masih boleh handle game-game ringan tanpa sebarang isu. Yang keempat, kita akan berikan kepada iQOO Z11X 5G. Telefon iQOO ni adalah sub-brand daripada Vivo. Cuma Vivo lebih fokus dekat bahagian kamera dan iQOO pula lebih fokus dekat bahagian gaming. Phone ni dia ada screen 6.76 inci yang agak besar, ada bateri 7200mAh yang sangat tahan, support fast charging 44W yang sangat laju dan phone ni juga ada feature tahan lasak dan tahan air. So kalau korang nak cari phone untuk gaming lepas tu nak ada bateri yang tahan, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma yang sayangnya screen dia adalah jenis yang LCD dan bukannya jenis yang OLED. So kalau korang prefer jenis yang screen OLED, mungkin korang kena survey phone yang seterusnya. Yang ketiga, kita akan berikan kepada Redmi Note 15 Pro 5G.
Sebenarnya dengan harga bawah 1005 kita dah boleh dapat Redmi Note 15 Pro Plus, tapi yang Redmi Note 15 Pro ni kita dah boleh dapat memori 512GB. Phone ni dia ada skrin 6.83 inci yang agak besar, support refresh rate 120Hz yang agak smooth, ada bateri 6580mAh yang agak tahan, dan phone ni juga ada features tahan lasat dan tahan air. So, kalau korang nak cari phone yang ada memori yang besar lepas tu nak gunakan dia untuk kerja-kerja rider, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma gaming dia memang kurang power sikit kalau kita compare dengan Redmi Note 15 Pro yang Plus tu. Jadi kalau korang nak gaming yang lebih sedap, korang boleh pilih Redmi Note 15 Pro Plus. Tapi memory dia adalah lebih kecil sikit kalau kita compare dengan version yang non Plus itu. Yang kedua, kita akan berikan kepada Infinix GT30 Pro 5G. Telefon Infinix ni sebenarnya adalah model tahun lepas, tapi speks dia masih kira padu lagi kalau kita compare dengan Infinix GT50 Pro. Phone ni dia ada skrin 6.78 inci yang agak besar, ada refresh rate 144Hz yang agak smooth, ada GT trigger yang sesuai untuk gaming PUBG, dan phone ni juga ada chipset Dimensity 8350 yang cukup power. So, kalau korang nak cari phone yang ada design futuristik lepas tu nak gunakan dia untuk gaming, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma stok dia memang dah agak limited dan sekarang dah ada keluaran GT50 Pro. So, kalau stok ni dah habis, korang boleh pilih lah Infinix Note 60 Pro yang harga dia tak jauh beza dengan GT30 Pro. Yang pertama, kita akan berikan kepada Poco X8 Pro 5G. Telefon ni memang sangat popular dekat online market sebab Antutu Score dia boleh cecah 2 juta, tapi kita boleh dapat harga dia dengan bawah RM1,500 je. Phone ni dia ada skrin 6.59 inci yang agak compact, ada bateri 6500mAh yang agak tahan, support fast charging 100W yang sangat laju, dan phone ni juga guna Dimensity 8500 Ultra yang cukup power. So, kalau korang nak cari phone bawah RM1,500 lepas tu nak specs yang value for money, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma kamera dia kita tak boleh lah expect tinggi sangat nak zoom jauh-jauh macam phone Tecno. Tapi kamera dia masih kira okey lagi dan padan lah dengan harga yang ditawarkan itu. So, itulah 8 telefon terbaik bawah RM1,500 yang masih berbaloi untuk dibeli pada pertengahan tahun 2026 ni. Dan kalau korang nak beli Oppo, Vivo ataupun Nothing Phone yang harga bawah RM1,500, korang pun boleh klik produk link yang saya tag dalam video ini untuk dapatkan harga yang lebih murah. So, I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.